Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahrul Islam dalam edisi Sukan. Saudara, hari ini Arena Sukan Tanah Air dikejutkan dengan pemergian bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Seri Zulkifli Embong. Allahyarham yang juga seorang penganalisis sukan berkaliber ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Pandan Indah pagi tadi, dipercayai akibat serangan jantung. Dilahirkan pada 1 Mac 1959 di Dungun, Terengganu, beliau mula menerajui MSN selaku Ketua Pengarah pada April 2007 sehingga Disember 2014. Sepanjang 7 tahun bergelar Ketua Pengarah MSN, beliau pernah memikul tanggungjawab menjadi Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Asia 2010 di Guangzhou, China. Pengalaman luas Allahyarham dalam sukan turut dicurahkan selepas bersara apabila dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Sukan SEA 2017. Bukan itu sahaja, sumbangan Datuk Seri Zulkifli dalam bidang sukan mendapat pengiktirafan apabila pernah menerima anugerah pengurusan sukan pada Majlis Anugerah Industri Sukan Negara 2012. Jenazah Allahyarham Datuk Seri Zulkifli dimandikan dan disembahyangkan di Masjid Seri Petaling sebelum dikebumikan di Kampung Surah Dungun hari ini. Kami wakili RTM ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Dalam peritu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada hari ini menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Zulkifli Embong. Turut menzahirkan ucapan sama Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu serta Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Selain itu, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan para solihin. Pemergian Datuk Seri Zulkifli disifatkan sebagai kehilangan besar buat dunia sukan tanah air dan Seri Paduka Baginda berdua menyanjung tinggi segala hikmat, jasa dan pengorbanan Allahyarham kepada negara. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menzahirkan rasa duka cita dan takziah atas pemergian Allahyarham Datuk Seri Zulkifli. Dalam hantaran yang dibuat melalui laman Facebooknya, Datuk Seri Ahmad Faizal menitipkan doa agar roh arwah mendapat rahmat dan dianugerahkan keampunan daripada Allah. Bagi Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail, pemergian Allahyarham amat dirasai warga kerja Majlis Sukan Negara. Pada kami di Majlis Sukan Negara amat sedih dengan kehilangan seorang mentor, seorang abang dan juga seorang rakan karib dan seorang yang selalu memberikan kami komen, tunjuk ajar dan sebagainya. Dalam pada itu, anak saudara Allahyarham Fauzan Ghazali akui Allahyarham seorang yang penyayang dalam kalangan keluarga. Saya memang setiap bulan saya akan pergi rumah dia untuk potong rambut dia lah kan. So bila semalam saya try call dia, tak dapat. Memang tak ada jawab lah kan. So PA dia Faizah dia call saya lah, tak dapat call kan. Tu yang pagi ni saya pecah rumah dia dengan polis lah. Dan dah dapati dia dah terbaring lah, dah tak ada. Dia kalau kita dapat tengok sendiri pun kan, dengan staff dia sekarang pun, memang staff dia sekarang pun mesti concern pasal dia. Memang pagi tadi pun ramai staff dia berkumpul kat rumah dia kan, ambil berat pasal dia lah. Call saya uruskan sampai sekarang pun, alhamdulillah lah. Allahyarham Datuk Seri Zulkifli tidak pernah berkahwin dan tinggal seorang diri di rumah.